Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Saf Robotik 8 SMKA Syekh Abdullah Fahim ingin mempersembahkan aplikasi Android yang kami buat yang diberi nama Saf Reminder. Okay, boleh tengok di sini. Setelah mendownload APK, kita akan masuk ke apps. Lalu tekan butang buka, akan terkeluar 3 jenis option. Lihat batu solat, tekan dan akan nampak huruf batu solat dan masa sekarang. Keluar dan kita akan jumpa arah kiblat. Setelah jumpa arah kiblat, kita tekan lalu akan menunjuk ke arah kiblat dan lokasi kita semasa kita. Okey, boleh dilihat di sini arah kiblat agak tepat. Tapi untuk certain tempat. Okey, keluar dan itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.